Info dan sinopsis drama Perempuan Tidak Ternikah. Drama Perempuan Tidak Ternikah disiarkan bermula 17 Disember 2025. Drama dengan 15 episod ini inspirasi dari novel karya Bunga A.M. Lee. Ditayangkan di TG3 atau stream ditonton setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam. Skrip oleh Bunga A.M. Lee dan Tommy Loh. Arahan Yoon Shuhaimi. Terbitan Syah Media Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Siti Elizad Sharifuddin sebagai Keisha atau Riana, Yusof Bahrain sebagai Ryan, Ali Reza sebagai Adli, Radin Zaharatul sebagai Juliana, Laila Nasir sebagai Datin Rose, Apik Loh sebagai Radi, serta ramai yang membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan Keisha yang dibesarkan oleh neneknya. Ayah kandung kehidupan Keisha teruji dengan sikap ayah kandungnya yang sering mengambil kesempatan terhadap dirinya tiba-tiba mengenakan syarat wang untuk menandatangani surat pengakuan pernikahan. Keisha mengambil keputusan dengan tunangnya untuk bernikah di Siam, namun kebahagiaan yang dialami cuma seketika selepas nenek dan Adli pula meninggal dunia. Kehilangan dua insan tersayang menambahkan kemurungan, ditambah lagi keluarga Adli juga menolak dirinya. Mampukah Keisha untuk bangkit selepas mengalami kehidupan yang penuh pancaroba ini? Jangan lupa menonton drama Perempuan Tidak Ternikah.